Korang nak tahu macam mana aku boleh jadi macam ni? Cerita aku bermula di sini. Tuan, Tapi Daus, silakan duduk. Macam mana cuti kan? Okey. alah tuan, biasalah. Bawa balik luar negara. Tuan, minggu ni tak ada inspection ke? Oh, ada tuan. Ada satu pemeriksaan ni. Tapi kalau tuan nak pergi, saya akan arahkan tuan lah untuk pergi. Okey tuan, boleh tuan. Saya suka ni. Cik tahu tak hari ni ada pemeriksaan? Tahu tuan. Kalau tengok Encik, Cik tak bersedia apa pun ni. Alah tuan, adjust lah untuk kedai saya ni tuan. Tak boleh Encik. Banyak benda Encik tak comply. Lampu kecemasan tak ada, tanda keluar, kedai tak tersusun. Alah tuan, boleh lah adjust lah kedai saya ni. Esok Cik datang pejabat saya. Okey, baik tuan. Rasuah. Aku tak peduli semua tu. Hidup aku dengan rasuah. Tak mengenal harap atau halal. Yang penting adalah kemewahan. Tuan, macam mana status permohonan lesen ni tuan? Saya tengok dah seminggu dah saya bagi tuan ni untuk buat pemeriksaan. Macam ni lah tuan. Hello? Kan kita jumpa kat sana. Cepat. Tuan Firdaus, saya dari SPM. Kami mendapat laporan tuan terlibat dalam kegiatan rasuah. Sila ikut kami untuk siasatan lanjut. Memberi, meminta atau menerima suapan adalah suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang dari 5 kali ganda suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Ingat, katakan tidak kepada rasuah.